Hari dapat gaji, bosku seorang yang sangat pelik. Bukan kedekut, tapi seorang yang pelik. Dia suka sangat bagi gaji dalam botol. Ku selalu tertanya-tanya, oh bosku, kenapa bos gaji kami selalu dalam botol? Sebab ku nak kau belajar tabung duit dulu. Tapi ku selalu bilang macam mana nak tabung, padahal banyak duit dalam botol sama saja. Macam mana nak bos dalam botol lagi? Ku pun tak tahu lagi macam mana nak tabung dalam botol, padahal banyak duit gaji dalam botol. Tapi tak apa, aku tetap kerja. Yang kerja sapu-sapu tetap kutip shilling bos dalam botol. Siap penuh, biar penuh, baru pecahkan tabung untuk menikah. Dan Alhamdulillah sebelum nikah ku beli rumah dahulu. Belum tentu lagi dapat nikah sebab belum jumpa orang yang ku nak kahwin. Orang kata jodoh tak ke mana. Ini pula baru kumpul duit dalam botol. Memang orang kata botol itu kutip belum tentu dapat duit. Gitu lagu kahwin botol, kahwin nabung dalam botol. Macam manalah dilah, macam manalah gini. Gini pun tak apa. Yang penting dapat apa-apa. Yang penting dapat rumah, dapat kereta, dapat apa lagi. Ini pula nak bagi duit raya, nanti susah pula bayar bos. Bayar beli rumah berjaya, belum berjaya bayar bil motor, bil kereta, bil air. Akhirnya ku berjaya, kumpul yang berjaya bayar hutang. Alhamdulillah, rezeki memang tak ke mana-mana. Rezeki tak ke mana-mana, walau itu botol. Rezeki botol tak ke mana-mana. Memang tak ke mana-mana. Walaupun bujang tapi akhirnya berjaya kahwin. Walaupun isteri bisu tapi tetap baik. Apa ku ingat bisu rupanya boleh bercakap. Alhamdulillah tak apalah. Tak apalah.